Fill IUI, buat AMH, buat check tube, buat sperm test. Okay, AMH tu penting korang. AMH tu untuk tengok baki telur you all dalam kilang telur korang berapa lagi tinggal. Itu penting. Kalau fail IUI tu kita kena tahu dinding rahim nipis ke. That's why you all kalau gagal je rawatan ubat ke IUI ke IVF ke, datang consult dan dapatkan explanation dan dapatkan apa next test yang saya perlu buat. Okay, tapi jangan give up dulu. Sebab ada je yang TTC dia berjaya hamil 7 tahun, 8 tahun dia cuba, tapi finally dia pregnant tanpa ubat subur tau, dengan rawatan PCOS je yang kita bagi. So korang kena tahu dekat situ ya. Ramai kan yang ada PCOS, so you all kena tahu step by step. Step by step tapi proper plan dan ada proper follow up. Jangan datang sekali lepas tu dah tak datang dah, and then nanti kena datang lagi setahun nak check balik everything. Jadi dah rugilah korang. Korang datang buat